Dari gagal ke Liverpool ke rebutan gegasi Eropah, Mark Gui terus menunjukkan sikap profesional yang sangat luar biasa di Crystal Palace. Walaupun pernah melalui drama besar pada hari-hari terakhir jendela perpindahan pemain, di mana perpindahan ke Liverpool dikatakan sudah hampir selesai, malah dia sudah menjalani ujian pemeriksaan kesihatan. Segalanya gagal di saat akhir selepas urusan untuk mendapatkan ego Julio ke Palace tidak menjadi. Namun, Gui langsung tidak goyah sedikit pun. Dia kekal fokus, beraksi dengan penuh semangat dan menjadi tonggak utama pasukan Palace pada musim ini. Ramai di kelab memuji keterangan serta komitmen beliau ketika beraksi dan ia adalah seorang kapten sejati di atas padang. Tapi kini, satu perkara yang sudah pun jelas, Gui akan meninggalkan Crystal Palace secara percuma pada musim panas 2026. Keputusan itu muktamad dan tidak akan berubah. Dan di sinilah bermulanya perebutan besar-besaran untuk mendapatkan Mark Gui daripada Crystal Palace. Liverpool kekal berminat, tetapi mereka bakal bersaing dengan banyak kelab besar Eropah seperti Bayern, Barcelona, Real Madrid serta beberapa kelab utama dari England dan Itali. Ini bukan sekadar soal projek bola sepak, tapi juga pertarungan kewangan besar membabitkan gaji dan bonus sekurang-kurangnya 5 atau 6 kelab utama akan bersaing untuk mendapatkan Mark Gui dari Crystal Palace.